Guys, hari ni kita ini 27 April. Sekarang pukul 9.52 malam. Kita nak pergi jogging. Badan dah naik. So kita ni baru belajar nak buat vlog. Jadi stay tune, support guys. Nanti kita compile lah, kita belajar lah, edit sikit-sikit video. So today kita baru nak start. Kita buat jogging dulu 5 ke 6 kilo ke area Taman USJ ni. So nanti kita continue, okay? Okay guys, so kita nak sampai dah dekat Taman USJ 11. Dekat je dengan rumah. Rumah kita USJ 16. Bukan 5 minit je. Tak sampai 5 minit, 2-3 minit. So ni taman dia. Bolehlah jogging kan. So jadi kita siap-siap jap dan kita start jogging. Okay guys. Ni siapa yang tahu ni Boomtown, tempat lepak kat Subang ni. Kita jogging area perumahan dulu dan baru kita jogging kat taman. Dah siap 6 km jogging, 1 km kita jalan-jalan. So 7 km total. And hopefully kita boleh konsisten lah. Tiap-tiap hari boleh jogging macam ni. Uruskan baik diri kita, sihat. Yang penting kekal sihat dan cergas. Okay guys, so lepas ni nak balik rumah, mandi-mandi. Malam ni ada bola MU pukul 3 pagi. Tak tahu semua yang nak tengok kat rumah, nak tengok kat rumah ataupun kita tengok dekat kedai. Nanti kita, kalau tengok kedai nanti kita buat, kita record, kita buat vlog. Okay guys. Guys, dah mandi dah. Sekejap. MU main pukul 3, sekarang pukul 12 lebih. So kita main game dulu. Sekejap. Cool. Guys, ke pukul 2.46 kita pergi tengok bola je MU dekat Canai SS15. Lagi sampai kita rujuk, okay? Goal guys, goal. Casemiro. Mantap.
Show you guys.